ketiga. Dalam kisah Taif juga, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kita. Ingat tak tadi Ustaz Najimuddin ada bacakan sedikit doa Nabi ketika di Taif. Kan Nabi kan kena halau dekat Taif, kan Nabi berdoa. Antara intipati dalam doa Taif tu, tahu tak apa kata Nabi? Satu, Nabi tak sebut supaya Allah azab penduduk Taif. Dan Nabi kata, ini atas kelemahan aku, atas kekurangan aku. Dan the best part dekat dalam doa, Nabi kata apa? Tak apalah kalau sakit, asalkan ya Allah kau terima aku. Tak apalah kalau jadi macam ni, kena baling dengan batu, kena halau, kena sampai macam ni aku, tak apalah asalkan kau terima aku. Ayat ini nak ajar kita bahawa dalam hidup kita, untuk kita ni upgrade hidup kita, sebelum ni kita buat satu untuk ikut kehendak kita. Maka Allah nak ajar kita melalui Taif, dia bukan lagi tentang memenuhi kehendak kita, tapi hidup kita untuk memenuhi kehendak Allah. Apa yang Allah nak, bukan apa yang aku nak. So inilah perkara yang kita boleh belajar dalam Taif. Selagi hidup kita apa yang aku nak, apa yang aku nak, dia akan serabutkan jiwa kita dan kita takkan sampai perjalanan tu untuk kepada Allah. Sampailah kita hidup, ya Allah, apa yang kau nak ya Allah, aku bagi ya Allah. Apa yang kau nak ya Allah, aku lalui ya Allah. Apa yang kau nak ya Allah, aku sabar ya Allah. Asalkan kau terima aku ya Allah.